Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ifit Family. Teman-teman, hari ini kami kedatangan orang yang minta beli kelapa muda. Itu di Batang. Mereka lagi metik. Tuh, kita lihat teman-teman ya, bagaimana prosesnya nih. Kelapanya turun bertandan. Tuh, dites dulu, dilihat ya isinya apa bagus, cocok. Turun lagi teman-teman. Lanjut batang ini pula. Nó phơi này, nó không phơi đây phơi kìa. Phơi à? Đấy, không sao đâu. Thấy không? Ôi yeah.
Nih teman-teman, akhirnya kelapa sudah terkumpul. Tuh masih ada lagi, tuh lagi diangkat. Coba ini. Ini deh. Ini ada tiga dia. Nah, sama YouTube. Dia buat tu. Lupa dia woi dia nak ni. Lambat kau. Lambat kau. Tak, kan ni. Buat dia ni. Buat dia jam. Gambar yang mana? Cuba. Cuba. Dia pai dulu. Beli buah ke buah? Dia mana? Enggak buat ni, boh. Aduh. Buat dia. Rumah siapa yang nak dimana? Oh, aduh ha. Ya, boleh bejai ke? Dari bijah Cik Mat. Oh, Cik Mat pun nak cak pada bijah. Pada bejai macam mana? Pada ya, pada dah bah. Leboh karo leboh pak dian wati. Hijau tutur 20 ribu bapak. Jadi you mau nak jangan ni. Ya, dia Ha, kau tahu kan babu ke dia luar itu banyak lucu. sampai balik mau apa ya? Hmm. Sampai balik. Mau apa? Lagi boleh ya. Pengen tu mau ubah tu. Alhamdulillah. Mana lupa? Ha? Kau dia ni. Terus. Jagat, terima kasih banyak. Mana yang boleh? Ha? Ya, apa orang ni buat buat. Kau nak dia? Eh. Empat aku berah. Nampak ah. Berkira. Itu mungkin tak ada. Apa buat? Nak apa dah leo? Payah. Empat ubahnya. Jadi teman-teman, seperti itulah kegiatan kita sore hari ini. Metik kelapa muda. Jadi yang belinya datang langsung ke sini, dia petik sendiri. Kita tinggal hitung-hitung aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.